Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Inilah jalanku yang lurus, maka hendaklah kamu ikut. Jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain, nanti kamu akan berpecah belah. Yang saya kasihi Al-Fadil, saudara pengurusi majlis, yang saya hormati, yang berhormat Ustaz Faisal selaku ahli Dewan Undangan Negeri Terong, yang berusaha sahabat saya Kapten Besara yang berhormat Datuk Azhari, ahli Parlimen Padang Rengas daripada Bersatu, yang turut bersama juga pada malam ini ialah Al-Fadhil Ustaz Farid selaku Setiausaha PAS kawasan Tapah, dan seluruh hadirin dan hadirat, khususnya para pengundi yang ada di dalam kampung Batu Masjid. Semoga diberikan rahmat kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya, kita syukur pada Allah pada malam ini kita dapat bertemu secara fizikal, bertemu muka di kalangan kita semua. Dan pilihan raya kecil ini seronok sebenarnya kepada pengundi-pengundi yang berada di dalam dun air kuning ini, kerana pilihan raya kecil ini menjadi tumpuan di seluruh Malaysia, malahan di seluruh dunia. Nak tengok rakyat air kuning ni, dia nak pilih parti mana? Dia nak pilih parti yang cakap tak serupa bikin, ataupun nak pilih parti yang mengotakkan janji. Semuanya akan memberikan satu isyarat yang amat penting kepada kerajaan yang memimpin pada hari ini. Walaupun ini pilihan raya kecil, namun besar maknanya kepada negeri dan juga negara kita. Sebab kalau tuan-tuan duduk sokong calon daripada UMDA, UMNO dan DAP, malam kemarin dalam satu forum di Sina, ada ahli panel daripada UMNO, ketua bahagian UMNO Bruas, yang berhormat Senator daripada Bruas, selalu sebut nama, lupa lah malam. Dia beritahu bahawasanya orang duduk menjelmakan UMDA ni seolah-olah menjembalangkan. Dia guna istilah tu, saya tak guna. Dia yang kata menjembalangkan, nak menakut-nakutkan orang dengan DAP, nak menakut-nakutkan orang dengan UMNO dan DAP. Macam saya bagi tahu tadi, kita tengok dulu zaman-zaman UMNO merintah 60 tahun, walaupun kita duduk berlawan biasa macam ni, tidak seperti mana apa yang kita rasai pada hari ini. Tidak. Zaman kita merintah selama 33 bulan dahulu Perikatan Nasional pun sama juga.
Kita pernah merasai PA 1.0 selama 22 bulan. Tun Mahathir ni orang yang tegas lah. Dia pun tak tahan cabut lari. Tun Mahathir ni orang cerdik. Orang yang cakap lu fikir dulu baru cakap. Dia pun tak tahan. Akhirnya dia pun kata tak apalah, aku letaklah jawatan. Tak boleh main. Pasal dia orang ni tuntut dia tuntutan pelik-pelik. Dan dia tak pernah bergendak daripada dasar prinsip yang ada kepada dia. Hari ini terbaru tuan-tuan tengok bagaimana pegawai penguatkuasa NBI yang ditumbuk. Dia melembu. Tuan-tuan bayangkan, tak pernah berlaku selama ini. Tapi hanyalah diselesaikan dengan, kita tahu, diselesaikan dengan cara minta maaf saja. Kita tengok pula di Raut, bagaimana mereka meneroka haram, mereka menceroboh tanah kerajaan. Yang suara itu bukan orang biasa-biasa, yang suara kemurkaan itu Sultan Pahang sendiri. Boleh piskat sebab mak kuasa untuk pergi ambil tindakan. Benda ni tak pernah berlaku. Di Perak dalam kawasan parlimen saya, dekat Pondok Tanjung, bagaimana bekas veteran askar yang didenda sebab menceroboh tanah kerajaan. Mereka ni dalam pertahankan negara, duk melawan komunis, pergi nak teroka tanah, diambil tindakan. Sebab itu soal berkenaan dengan Musangking diraukan soal perkauman, bukan soal resis. Ini soal kedaulatan, soal undang-undang. Sebab itu kita hendak supaya tindakan tak kira. Kalau salah itu Melayu ambil tindakan, kalau salah itu India ambil tindakan, kalau salah itu Cina ambil tindakan. Kita tak hendak apabila orang Melayu cakap soal malam ni, oh 3A. Ini seolah-olah kita telah menggurih perasaan kaum lain. Dia tak fikir orang menggurihkan perasaan kita. Sebab itulah tuan-tuan, teori dia mudah. Nabi SAW ajar kepada kita. Dalam soal berkenaan dengan kepimpinan ini, mesti golongan yang majoriti, mesti dominan dalam kerajaan. Sebab itulah Nabi SAW menyebut Al-a'immatu min Quraisy. Syarat nak jadi pemimpin mesti orang Quraisy. Sebab apa disebut Quraisy? Quraisy ialah merupakan bangsa yang majoriti, bangsa yang pengaruh yang kuat. Kalau Ibn Khaldun menyebut tentang asabiyah ghalibah, asabiyah ghalibah yang dilarang oleh Nabi ialah asabiyah yang menzalimi orang lain. Man da'a ila asabiyah falaysa minna. Siapa yang mendakwah, siapa yang berdoa, siapa yang berjuang, siapa yang menyeru pada asabiyah itu bukan dari kalangan aku. Beliau orang tanya, mal asabiyah? Apa dikatakan asabiyah? Asabiyah itu ialah antu'ina qaumaka 'ala zulmin. Kamu tolong bangsa kamu atas dasar zalim. Contoh dia, Melayu bergaduh dengan Cina. Yang jahatnya Melayu kacau anak dara Amoy daripada Cina. Kita ni oleh kerana semangat Melayu, yang jahatnya Melayu, kita masuk belah Melayu, tak betul. Itu asabiyah ini larang. Dilarang. Kalau ada kedai Cina, ada kedai Melayu, kita beli kedai Melayu, tak salah. Yang salahnya pada kita beli kedai Melayu, kita bakar kedai Cina. Itu tak boleh. Di Islam ajar. Sebab tu negeri-negeri yang kita tengok di Kelantan, di Terengganu, negeri hak kita perintah aman damai. Orang Cina boleh berniaga duduk dalam kampung Melayu. Ada Cina tu seorang,
Dia kata dia tak tahu nama dia asing. Waktu sekolah baru dia tahu kata nama dia asing. Cina Kelantan. Pasal apa di kampung panggil awel? Awel. Padahal dia Cina. Panggil awel dia kata. Di sekolah baru tahu nama dia asing semuanya. Bila cikgu nak masuk dia tu, daftar kedatangan. Apa mereka itu? Pasal apa? Pasal agama kita mengajar berkenaan dengan kamu tak boleh buat zalim, tak boleh menindas orang lain. Walaupun dia itu bukan beragama sama macam kamu, tapi kalau kamu zalim dengan dia, kamu akan diseksa oleh Allah Ta'ala di hari akhirat. Ini agama kita. Sebab itulah kita tengok sewaktu nak mengganti Nabi SAW, walaupun ada cadangan untuk melantik Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ni orang Ansar daripada kaum Khazraj. Nak dicalonkan menjadi khalifah, mengganti Nabi. Tetapi pencalonan itu ditolak sebab Sa'ad bin Ubadah pengaruhnya tak kuat. Bangsa kalau lantik Khazraj nanti Papa Aus pula marah. Maka mencalonkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Sebab Sayyidina Abu Bakar orang Quraisy, dia mempunyai pengaruh yang kuat. Tetapi apabila Quraisy sudah hilang pengaruh, maka syarat untuk menjadi pemimpin bukan lagi Quraisy. Sebab tu Salahuddin Al-Ayyubi bukan orang Arab, bukan orang Quraisy, dia orang Kurdis. Nak menunjukkan tuan-tuan, dalam hal seperti begini, perlunya orang yang kuasa majoriti macam negara kita ni orang Melayu, mesti kamu kena hormat. Kamu kena hormat. Sebab ini adalah merupakan tanah air kita. Kita bukan resis. Sebab tu kalau Melayu kuat, kita tengok Melayu Cina selamat. Melayu kuat, Islam kuat, insya-Allah India selamat. Karena aslim taslam. Ini yang diajar agama kita. Maka sebab itulah kita harapkan supaya tuan-tuan pilih Ustaz Muhaimin ni kurang-kurangnya untuk dia ni membawa suara penduduk yang berada di tempat sini. Akan membawa suara rakyat yang berada di sini. Dia boleh bawa hak yang baik kita sokong, hak tak baik kita tentang. Ustaz Muhaimin boleh bawa ni. Tak sedih. Dalam daun air kuning tadi saya buat pernyataan media berkenaan dengan kandang babi. Duduk dalam kampung orang Melayu 98% penduduk situ dipeliharanya babi. Semalam diletupkan, diukapkan oleh adun daripada Manjut. Tadi saya sambung pula. InsyaAllah tuan-tuan akan dengar lagi macam-macam. Kita akan bawa cerita berkenaan dengan ni. Kita bukan fitnah, kita berfakta. Oh ada daripada PAN kata pula, daripada waktu dia duduk dalam kerajaan tu jadi esko. Jadi esko pertanian, dia buat menatang apa? Waktu 33 bulan. Tuan-tuan kena ingat, ada 34 kandang babi yang tidak ikut syarat diarahkan tutup. Tu baru 33 bulan. Kita bukan larang soal buat makan babi, makan lah. Tu hak agama awak. Nak ternak, kena elok ikut prosedur. Ikut prosedur. Tak ikut prosedur tak boleh. Inilah gunanya apabila tuan-tuan pilih wakil rakyat. Dia akan bawa suara-suara tuan-tuan ni ke London. Ni wakil rakyat. Oh, dia kata jadi pilih Ustaz Muhaimin menang. Dia bukan ada peruntukan. Dia nak buat projek apa? Nak buat jalan raya macam mana? Kami pernah menjadi wakil rakyat. Saya ahli parlimen 2 penggal. Tuan-tuan, nak buat projek ni jalan raya, nak buat tiang elektrik, nak bagi paip air, ini bukan
duit daripada parti tau. Tolong buktikan, saya cabar. Tolong tunjuk dekat saya 1 inci saja jalan yang dibuat daripada duit UMNO. Tolong beritahu. Sinci. Kaki itu panjang sangat. Sinci. Duit daripada duit UMNO. Tolong beritahu. Duit daripada PKR. Tolong beritahu. Jalan mana, lorong mana yang buat daripada duit parti? Mana ada orang pernah buat jalan raya dengan duit sendiri, duit parti? Zakat nak bagi batu lori boleh lah. Hak macam kami duk buat. Tapi sebagai wakil rakyat, insyaAllah tuan-tuan pilih Ustaz Mahami ni, dia akan dekat dengan rakyat. Dia orang kampung, dia ustaz, dia mengajar. Sebab itulah saya dalam sejarah panjang saya duk kempen pilihan raya berpuluh tahun ni, berpuluh kali PRK. Inilah pilihan raya yang paling mudah untuk kami, tak banyak untuk nak perkenalkan calon Ustaz Mohaimin ni. Pasal orang kenal bakal dia. Kenal dia. Rekod pula rekod baik. Tak ada lagi kita kenal. Ustaz Mohaimin mana? Hak berlari nak darah orang. Ya. Tak ada. Orang baik. Ustaz Mohaimin hak mengajar kami tu. Ada rumah-rumah yang muslimat pergi. Pergi. Mula-mula pergi orang lain. Muka macam tu ya. Pergi orang lain, kita pergi Ustaz Mohaimin, pergi ustaz kami ke mana? Alih. Tu. Daripada duduk sokong barisan PH, sokong kita. Ini keadaan yang berlaku. Amat mudah. Kerana calon yang kita kenalkan, calon yang baik, calon segi rekodnya baik, di segi masyarakatnya baik. Sebab tu UMNO pun dia letak juga calon doktor ustaz. Jarang nak Melayu tahu doktor ustaz ni. Jarang nak Melayu. Tapi okeylah tu, okey, tak nak masalah. Bagus lah. Tak lah, pasal kajian yang kita buat pun, pasal kita letak Ustaz Mohaimin ni sama. Kita bukan saja-saja. Memang orang-orang sini orang berminat dengan agama. Dia minat, dia nak tokoh agama. Nak tokoh agama. Oleh itulah mereka pun letak ustaz, okey, no problem. Tak ada masalah. Saya tak nak kritik, saya tak suka untuk kritik orang lain. Kita cakap baik hak kita ya. Kita cakap rumah kita ya. Hak dia punya pasal dia lah. Dia punya. Kita nak cakap hak kita, Ustaz Mohaimin ni orang baik, calon yang baik. Yang tak rugilah tuan-tuan pilih dia. Boleh menyuarakan pandangan-pandangan rakyat, pandangan masyarakat. Apa masalah dia? Jalan raya. Kita pergi jumpa JKR. Tuan-tuan ada masalah apa air? Jumpa lembaga air. Masalah saliran air, jumpa GPS. InsyaAllah, takat kami ni wakil rakyat ni, pengalaman wakil rakyat ni, yang tak ada peruntukan. Memang kita ada peruntukan. Tapi tak ada peruntukan pun boleh berjalan lah. Orang sakit kami pergi, orang mati kami pergi. Belum tentu hak ada peruntukan boleh pergi macam kami. Belum tentu. Ada masalah dengan rakyat, kami boleh mengadu pada agensi kerajaan. Agensi kerajaan ni dia, siapa pemerintah pun dia tetap berkhidmat. Siapa pemerintah. Dan kita pun tak pernah mendakwa apa yang kita buat. Saya pernah menjadi menteri. Tak pernah kita gunakan waktu zaman-zaman kita jadi menteri. Dalam majlis-majlis kerajaan pun kita cakap politik, kita tahu nak buat kerja hari ni. Ada buat kerja hari ni, pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan hari ni. Dia tak kira majlis. Tak kira majlis. Saya masih ingat sejarah saya. Waktu tu Parlimen dah bubar. Saya dah sibuk kempen di Bagan Serai. Ketika tu. Oleh kerana perancangan telah diadakan lama sejak saya menteri untuk mengadakan sukan Jabatan Agama Seluruh Malaysia di Bangi. Memang perancangan awal saya yang rasmi. Saya kata saya tak nak datang lah kot, pertama Parlimen dah bubar. Tapi masih saya sebagai caretaker government. Waktu tu masih lagi menteri, cuma kita tak dibuat polisi baru. Saya pun pasal bekerja daripada Bagan Serai datang ke Bangi. Rasmi sukan
Jabatan Agama Seluruh Malaysia. Duduk tengah kempen tuan-tuan ni, tengah kempen. Parlimen dibubar. Parlimen dibubar dah, tengah kempen. Tuan-tuan bayangkan. Dalam ucapan peresmian tu, sepatah saya tak cakap bab pilihan raya. Saya cakap bab sukan, kena jaga ukhuwah kita, kita sukan tahunan yang jadikan sebagai sukan agenda tahunan kita untuk merapat hubungan di kalangan kita Jabatan Agama Seluruh Malaysia. Sepatah saya tak cakap. Lepas-lepas daripada habis saya cakap tu, orang kata, Wabi Datuk, pasal apa tak kempen sikit? Tak boleh saya kata. Pertama saya kata, saya tak kempen tu sebenarnya kempen. Orang boleh menilai. Dia kata ni Menteri PAS. Tak ambil kesempatan. Tak tungganglah politik, tak tunggang jawatan. Walaupun hampa kata kami tunggang agama, tapi kami tak gila macam hampa. Dia kata pasal apa? Tak cakap politik ni waktu kempen. Saya tak kempen, tak apa. Yang kedua ni bukan majlis nak kempen. Ini majlis sukan. Saya cakaplah bab. Saya cakap mana-mana fokus. Fokus bab sukan. Sukan saya cakap bab sukan lah. Sukan kita. Saya cakap bab sukan. Tak ada lah majlis sukan kita nak hentam orang kata parti politik lain, nak hentam ni bukan tempat dia. Kan? Yang ketiganya saya kena percaya hak dengar tu orang cerdik mereka. Orang pandai mereka boleh nilai. Orang boleh nilai kita. Oh tengok orang yang tak ambil kesempatan. Bukan semua orang setuju boleh cakap politik. Yang majlis bukan majlis tu. Ini benda yang tuan-tuan kita tengok dalam konteks kita lakukan. Kita bukti. Saya bukan kita kata. Saya pernah. Saya sebut tadi kita tak guna. Kita tak guna kesempatan kerajaan kita. Saya masih ingat juga waktu kita tengok pilihan raya negeri di Johor waktu tu. Saya jadi menteri. Kita tak ada lah ambil kesempatan nak buat program-program hak macam mereka nak buat. Tak buat. Kita pergi kempen parti lawan parti, gentleman punya. Gentleman. Biarlah parti tu lawan parti, bukan parti lawan kerajaan. Ni macam hari ni kita lawan parti lawan kerajaan, lawan agensi kerajaan. Dia tak mampu nak lawan macam kita ni. Tak mampu. Nak lawan macam kita ni, guna duit sendiri ni. Ni hak mari daripada Kelantan jauh ni. Mari sampai 3 gelombang. Mari semua duit sendiri. Duit sendiri. Kami datang dengan duit sendiri. Boleh lawan macam kami? Tak. Kalau lawan macam kami macam ni, tak dan Johor dah kalah dah. Tak sebab Johor dah kalah dah. Kalau lawan parti dengan parti. Hari ni yang paling hidup pasal apa? Guna agensi kerajaan. Sebab itulah tuan-tuan yang saya hormati sekalian, insya-Allah tuan-tuan pilihlah Muhaimin sebagai calon tuan-tuan untuk 26 hari bulan nanti. Yang penting anak-anak kita hello, wajib balik. Jangan tak balik. Pilihan raya bukan ada selalu tau. Pilihan raya bukan ada selalu. Kita ni kena ada rasa nilai. Rasa bernilai tentang undi kita. Kita tengok macam orang lain, bangsa-bangsa lain. Mereka tahu bagaimana untuk nak gunakan kuasa politik mereka. Bagus mereka. Sebab tu kita jangan mengabaikan tanggungjawab kita sebagai warga negara dan pengundi yang baik untuk kita memilih calon kita, menghantar wakil kita di dalam Dewan Undangan Negeri nanti insya-Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, masa masih ada lagi untuk kita berkempen. Ajak keliling kelalang kita, ziarah mereka, beritahu kepada mereka. Berilah peluang kepada Ustaz Muhaimin. Bab pembangunan yang saya dah sebut tadi, jangan duk bimbang lah. Jangan duk bimbang. Yang paling penting sekali apa dia, bagi tahu kat mereka, kalau tuan-tuan pilih juga calon daripada UMDAP ni, berarti tuan-tuan reda untuk bulan 6 nanti akan naik pula minyak petrol. Minyak petrol akan naik walaupun dia bagi tahu tak kesan 80% tak kesan. Tuan-tuan ingatlah waktu depa naik minyak diesel baru ni. Bila naik minyak diesel dia kata tak berkesan minyak diesel. Hanyalah orang maha kaya saja. Maha kaya saja yang terlibat. Yang kita lain tak terlibat. Karena rakyat-rakyat biasa kita akan pertahankan. Apa dah? Sama lah Ustaz. Kita tengok
Lahan seperti begini, apa jadi apabila lepas daripada naik diesel, semua barang naik. Tempat saya tu orang dia buat benar. Habis kos buat padi naik belakang. Mesin padi naik, traktor naik, upah baja naik, upah racun naik, semua naik. Yang turun hujan. Yang hampa dia kata diesel tak naik. Naik, anak tuan-tuan baru ni balik raya baru ni, tiket naik sampai 100%. Betul-betul, oh dia bawa ni. Kalau ada dari kalangan syarikat-syarikat bas yang naik harga bas, kita akan tarik permit. Dia naik juga, duri apa? Naik juga. Bila naik, oh ni bukan luar daripada kemampuan kita, bukan tanggungjawab kerajaan untuk menentukan harga. Wah, orang beritahu Rabu Khamis Jumaat. Sebab tu kita katakan ini mempunyai kesan dalam politik ekonomi, kesan berantai yang akan berlaku. Kalau naik petrol lagi dahsyat. Petrol ni semua kita pakai. Petrol semua kita pakai. Bila barang naik, bila petrol naik, dia akan beri kesan. Kerana barang-barang yang bawa datang dengan kita tu semua dengan minyak. Dulu sawi kita katakan harga RM3, dia naik RM4. Kobis dia naik, semua pasal naik. Diesel naik, petrol naik, akan beri kesan. Sebab itulah tuan-tuan, kena ingat, kena ajar bapak ni. Kalau tidak dengan kuasa yang ada, dia duk menang lagi angkuh mereka duk ada, duk naik lagi barang, mati kita. Yang lebih penting sekali ialah kita kena ingat undi kita ni sebagai undi untuk nak beritahu bahawa kami tidak rela untuk kerajaan umdak yang berkuasa di Perak. Di Perak ni tuan-tuan bayangkan, tengok tuan-tuan tengok. Nak merintah di Perak ni kena ada 30 kursi. Semua ada 59 kursi. Perikatan Nasional ada 26 kursi. 17 PAS, 9 bersatu. PH pula ada 24 kursi. 18 daripada DAP. Daripada PKR pula 5. Daripada PAN Amanah pula ada 1. Tak boleh buat denak. Tidak anak cucu tuan-tuan pun tak kenal mana PAN. Sian dia takkan. Oh tidak anak sian tak biar ada. Orang pandai bagi ada je dia lah. Dengan banyak sangat bagi dah. Satu tu ada dia dapat denak kan. Kawan-kawan saya semua lama, kawan-kawan lama semua. Yang PAN tu kawan-kawan lama saya semua. Dia mari nak buat macam mana? Dulu dia marah kat kita, tubuh parti PAN. Pasal apa? Dia kata pemimpin PAS ni nak lacurkan ahli PAS. Dia anggap pemimpin PAS tu nak melacurkan kita tu, hak bapa ayam tu UMNO lah. Bapa pelacur tu UMNO. Hari ni macam jangan nak melampau sangat. Sebab tu hak geng-geng politik pelampau dalam PAS ni tak ada lah. Alhamdulillah selamat. Kami mesyuarat pun bagus, tenang, aman. Geng-geng pelampau ni tak ada lah. Geng-geng pelampau tak ada lah dalam PAS. Okey. Itu depa ada 24 kursi. UMNO pula ada 9 kursi Ustaz. 9 kursi. 8 UMNO, 1 MCA. Sekarang tinggal 7. Kita nak bentuk kerajaan ni nak lagi 4 kursi lagi. 4 kursi lagi. Sebab tu yang mereka kalut sikit nak hadapan ni. Mereka ada risau. Isu banyak, macam-macam mereka tak boleh tangani. Rakyat pula kita tengok, jumpa hari ni pun kita tengok terutama orang-orang UMNO bawah tak boleh terima. Mereka tak boleh terima apa yang berlaku pada Najib. Apa yang berlaku soal addendum. Addendum ni tak ada nak cerita kat tuan-tuan ni. Addendum, bagaimana wayang addendum mereka buat kat Datuk Seri Najib. Jadi fahamkan banyak di kalangan Landun, Air Kuning ni banyak penyokong-penyokong Datuk Seri Najib. Ni mereka kongsi dengan ni. Mereka kongsi berhadapan. Sebab tu mereka ni stres ni, nak hadapan ni. Nak berhadap dengan pilihan raya ni. Nak pilihan kita relax ya. Relax ya. Pergi tempat mana makan kenyang. Kadang kenyang, tak ada masalah apa. Kita boleh relax, tak ada apa. Balik lena, tidur lena, semua. Seronok jumpa kawan-kawan daripada jauh-jauh, seluruh Malaysia. Jumpa, letih tak apa, tapi boleh ada seronok. Letih tu terubat dengan jumpa kawan-kawan, sahabat-sahabat semua. Daripada petugas-petugas yang datang, kita tengok semua muka ikhlas. Datang.
Kerana nak menolong, membantu, bukan ada upah apa benda pun. Seronok, semua seronok. Bergembira, semua. Kami pula wakil rakyat pula yang kadang terpaksa selang-seli. Yang kadang duduk di 3 hari dah, tak tahu, tak berdunia dengan orang pun. Duduk sini pun banyak masalah juga. Kadang-kadang ada orang main hantar tadi berhantar, kata mak dia pula apa jatuh, patah kaki, nak duit sikit. Tak apalah, kata rumah terbakar, semua ada. Tak apa, kita suruh pegawai kita urus. Saya kata lepas ni saya balik sini tengok. Tinggallah pasal apa, nak pastikan supaya kemenangan ada kepada calon Ustaz Muhaimin ni. Itu saja yang kita nak tunjuk, nak buktikan bahawasanya penduduk di sini tak boleh terima tentang kerjasama DAP dengan UMNO. Mereka tinggal kita. Sedangkan kalau PAS bercampur dengan UMNO, walaupun nak jadi menteri besar, jadi menteri besar, kita ada 35 tu. 35. 9 campur dengan 26. 35 nak jadi kerajaan 30 kan. Tapi tak, dia tinggal kita nak buat macam mana? Dia tinggal kita. Hak kita semain isyak sama macam dia. Hak kita duduk puasa Ramadan pun sama dengan dia. Hak bayar fitrah pun sama dengan dia. Dia tinggal nak buat macam mana? Orang tak nak kita. Apa boleh buat? Nasi tak dingin, pinggan tak retak. Orang tak ingin, kami pun tak nak. Sebab itu tak malah buat macam mana kan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allah! Takbir! Allah! Takbir! Allah!